Yo guys, hari ni kita akan pasang satu lagi barang dekat kita punya kereta GR Yaris tau. And barang ni susah nak dapat. So kebetulan aku nampak ada dan aku terus grab. Panas lagi tau dekat dalam Malaysia barang ni. So aku harap korang pun excited macam aku juga sebab kita akan pasang. Hari tu terpaksa cancel. Macam aku cakap, kita dah nak masuk dah Retro Havoc kan, tiba-tiba ada problem. So nak tak nak terpaksa juga. So kali ni kita akan pasang dekat kereta GR Yaris. Barang apa tu Fazli? Carbon fiber yang cun ke? Alright. So mari aku tunjukkan kat korang. So ni dia kereta aku dah masuk dekat dalam kedai kan. Lepas tu kita akan tengok juga kawasan kedai ni. Kalau korang perasan, dia sebenarnya banyak gila barang-barang carbon fiber, betul tak? Dan aku akan tunjukkan dekat korang barang yang aku akan pasang. Tengok ni guys. Tada! Wih, ini carbon fiber fender yang aku akan pasang. And kalau korang perasan, kan, dia punya fender ni betul-betul nampak kemas kan? Betul tak? Dan kalau korang biasa dengan kereta GR Yaris, korang akan cakap, Fazli, ni bukan ke design sama macam yang facelift GR Yaris Gen 2? Betul. Kalau korang nak tahu, ni adalah aero kit untuk GR Yaris Gen 2, tapi finishing dia carbon fiber. Itu yang aku nak. Sebab sebelum ni aku nak beli carbon fiber fender yang normal tau, yang ada lubang sikit macam Vios dugong tu kan. Tapi aku tak berkenan. So aku nak find something unique. Kebetulan guys, aku jumpa kedai ni. Lepas tu dia ada carbon fiber punya. Yang stok original tu tak lawa lah bagi aku. Sebab dia nampak macam like terlalu plastik lah. Tapi yang ni bila dah carbon fiber, ringan weh. Tengok kan. Lepas tu dia punya aero kit ni pula, nipis. Boleh separate kan. Boleh custom weh. Tu yang best. Tengok juga dia punya benang-benang dalam ni. Corak-corak carbon fiber tu. Lawa weh kan. So lepas ni kita akan pasang dekat bahagian dalam. Aku akan cuba tunjukkan dekat korang. Dia macam gini. Nampak? So dia basically FRP, carbon punya FRP. So dia akan seringan pada masa yang sama. Dia taklah over sangat dia punya harga tu. Okay, tengok. Sampai dalam weh, nampak carbon fiber. Baru betul weh kan. Lepas tu kita akan pasang dekat GR Yaris lah kan. Kita ada belah kiri, kita ada juga belah kanan. And aku tak sure mana nak pasang logo, emblem GR kat sini. Aku tak sure sama ada, sebab yang original punya ada, dia dekat sini. Tapi itulah, kita akan tengok macam mana. Lepas tu korang tengok ni, real ke tak fender ni kan. Tengok bahagian dalam, siap ada lubang angin weh. So nanti kita akan tebuk. Lepas tu kita akan cuba untuk gunakan airflow yang ada dekat sini untuk release pressure bila kita bawa laju. Toyota ni kreatif betul Dia pandai nak buatkan orang tertarik dengan design fender yang dia jual. Tapi ni bukan daripada Toyota tau. Ni daripada dia orang, Carbon Crew punya carbon fiber. Yang best je, dia one to one. Apa yang kau nampak dekat sini, semua daripada Toyota punya kereta. So tu yang aku suka. Tapi yang ni aku cakap awal-awal, aku tak boleh pasang. Aku tak boleh pasang sendiri. Aku perlu orang yang pandai nak buka fender ni. Sebab ni memang kerja yang bukan senang. Okay, jom tengok orang yang akan pasang. So basically dia akan buka bumper depan. Dia akan longgarkan sikit ke depan. Lepas tu bahagian skru dekat dalam ni pun dia akan buka juga, luluskan. Macam cakap, kita masih lagi tak ada stand, tak pasang stand lagi. And aku minta nasihat dia orang juga, mana nak pasang stand tu. Dia kata kita akan pasang dekat depan nanti. Alright. So kita juga akan tolong dia juga kalau boleh kan. Sebab kita pun kalau nak boleh nak tahu juga macam mana nak pasang sebenarnya. Okay, mari. Alright, jom kita pasang carbon fiber punya fender pula. Let's go. Try finish dulu.
Kat depan. Nampak macam ngam ah. Kan? Nampak ngam. Ush. Awal weh. Kat sini pun nampak okey. Alright, kita pasang klip dulu. Aduh. Guys, kita dah jumpa hari tu. Kan? Skru yang kita nak kemaskan. Satu tragedi hari tu. Finally jumpa lepas cabut fender weh. Lepas cabut fender baru jumpa. Dalam performance kan dah naik. So, pakailah. Alright guys, macam yang korang nampak, ni original punya fender. Normal je yang korang boleh tengok, tapi yang ni PPF tau. Macam mana korang tahu PPF, dekat ujung-ujung ni biasanya akan ada macam like tempat peel lah macam tu kan. Yang korang nampak. Yang ni compare dengan yang carbon fiber. Sekejap, nak ambil yang carbon fiber. Alright, so ini yang original ni dia besi kan. Dia besi. Yang ni carbon fiber. Kalau nak ikutkan ringan, yang ni lagi berat lah. Yang ni lagi berat. Dia berat sikit berbanding dengan yang ni. Yang ni ringan sikit. Yang ni berat sikit. Aizat macam tak percaya. Jat, pegang Jat. Tengok. Dia pegang. Okay. Lepas tu kau pegang yang ni pula. Mana tu ringan? Yang ni kan? Mana lebih kurang. Maksudnya, yang ni memang lagi ringan lah. Carbon lah. Ni berat lah. Tapi dia tak adalah yang ni berat. Besar lah. Dia tak ada besar. Yang ni berat sangat. Perbezaan dia tak adalah besar, tapi yang ni memang lagi ringan sikit berbanding dengan yang original. Korang nampak. Betul lah. Kita akan cabut semua klip ni kat sini. Oh, dia ada apa? Dia punya chassis number kat sini. Kalau dekat original punya fender. Tapi yang ni tak ada lah. Yang carbon punya ni tak ada. Ni yang susah tau kalau pasang dekat kedai carbon fiber ni. Tengok, kita jumpa pula something nice kat sini kan. Kita dah pasang semua benda carbon. Aku pun kan the last thing aku nak pasang kan dekat depan ni carbon fiber side mirror. Tapi tengok, kebetulan dia ada tau carbon fiber. Tengok, nice weh. Ini single layer kot. Lepas tengok dia punya corak carbon fiber tu nampak kemas. Dalam tengok carbon ringan gila. Betul lah, ni cover je lah. Dia bukan kau gantikan the whole panel kan. Hai, racun. Aku ada dua carbon fiber punya part kat sini. Satu yang clear ataupun gloss carbon. So yang ni dry carbon fiber yang korang boleh nampak. Tengok beza kan. Yang ni berkilat. So yang ni matte. Dry carbon ni matte. Aku lagi prefer yang gloss daripada matte. Korang prefer yang mana satu? Kau suka yang ni? Kau suka yang ni ke? Yang ni lah kan? Nice. Benda ni kan, dia kerja dia aku rasa just untuk fill the ruang kosong je kan. Tapi masalahnya dia langsung tak ada lubang, tak ada attachment, tak ada apa tau. Nampak? So dia lekat kat sini kan? Dia duduk kat sini. So bila ada fender, dia just duduk macam gini lah. Tapi tak ada skru, tak ada apa. So dia boleh macam tu je. Tak. What are you doing? Kelakar juga kadang-kadang.
dalam ni dia akan jadi two piece tau. Satu yang dekat fender, satu lagi yang aero ni. Tapi kita pasang skru kat sini. Nampak? So dekat sini kena pasang skru. So that kita boleh attach sekali. So far fitment okey lah. Nice lah kan. Kemas. Mereka open sikit, normal lah kan. Sikit-sikit tu. Especially untuk benda yang kau develop by mold yang based on origin. Okey je sebenarnya, tak ada salah pun. Ini yang Lepas tu yang potong ni lah. Sebab yang ni aku tak sure. Maybe sebab bila dah ada arrow ni, so benda ni dia kena buat something gap sikit. So that benda ni dia akan jadi nipis sikit kalau yang original. So yang stock ni terpaksa potong lah dia punya plastik punya penutup ni. So that's why dia terpaksa potong kan. So tu je lah apa yang aku nampak sekarang. Pasang. Ingat tak aku cakap tadi? Benda ni. Rupanya dia nak halang something masuk dekat dalam fender, nampak tak? So dia double tape je lepas ni. Toyota langsung tak double tape tau. So dia akan sekalikan dengan getah ni. Ada dua probability lah. Satu, kalau binatang ke apa ke tak masuk, angin. Satu lagi, mungkin halang nak cakap tak kerti juga. Itu je lah apa yang aku boleh cakap. Masuk cable dulu lah. Ada clip dia. Alright, cun. Oh, bawah. Ke atas. Lampu ni atas kan? Ya. Ke bawah? Nampak macam bawah? Bawah. Ini ada ya. Ini masuk Iya. ya, itu tahan. Okey. Kita dengar cakap apa tak? Sedikit. Okey. Kanan kiri skru dua arah sana. Grip semua sini. Alright, aku rasa dah boleh buka bengkel. Alright, jom. Kira last piece. Lepas tu just masukkan semua clip dan skru sikit dekat dalam. Actually banyak lah. Dia punya clip dia banyak. Dan dia punya clip ni unforgiven juga. Sebab dia betul-betul pegang. Aku rasa dia punya clip ni macam skru tau. Toyota punya clip next level. Alright, ni last part yang kita boleh pasang. So yang ni kita masuk dia dekat bawah dulu. Tapi ini masuk dekat dalam kita punya side skirt. Dia payah sikit. Okay. Nampak ngam? Kena adjust sikit. Macam tu. Ni clip satu je kan? Kita masuk aja. Okay. Okey. Tengah. Lagi ada los. Okay. Satisfying pula bunyi dia. Try tutup pintu dulu, tengok macam mana. Ngam. Ui, tak payah pasang skru ni. Tapi silap bila tercabut. Guys, aku punya kereta dah pun siap tau. Kita dah buat macam-macam. Buka fender, try fitment. Lepas tu banyak barang yang nak kena buka. Korang tahu tak, benda tu bukan mudah. Ambil masa 8 jam just untuk buka, pasang, try error, semua benda tau. And nak kena adjust banyak benda. So guys, mari sini aku tunjukkan dekat korang the first one and only dekat atas dunia ni, carbon fiber punya aero package. Ini dia guys. Macam mana guys? Apa pendapat korang? Dia totally dah ubah bentuk kereta ni, looks kereta ni. Daripada dulu nampak macam rempit, sekarang rempit 2.0 tau. Sebelum ni kebanyakannya korang akan nampak semua benda panel ni warna merah. Sekarang semua bukan expose carbon, tapi carbon fiber punya finish. Daripada hood, fender sampailah ke kanan and dia punya lip. Tengok dekat bahagian tepi ni. Kalau aku lah kan, aku lagi suka kalau dia matching antara carbon fiber yang ni dengan carbon fiber yang ni. But
kalau korang tengok daripada jauh, dia tak nampak sangat. And aku suka dengan tengok ni, aero package ni. Aero package ni yang mahal sebenarnya, sebab dia akan ada angin keluar daripada kata arch ni, ataupun kalau bawa laju, benda ni akan release pressure yang ada dekat dalam ni, so that korang punya kereta tak ada draggy sangat. Lepas tu korang tengok juga dia punya fitment. Kalau korang nak tahu, dua ni dia two piece tau. So dia two piece, dia follow betul-betul yang aero package punya set. So far fitment dia nampak nice lah, nampak kemas lah. Jalan kerja yang kedai ni buat, bagi aku cantik. Tapi dia bukan 100%. Dia 90% cantik, kemas, ikut kereta lah kan. And kalau kau tengok dekat bawah ni, dekat sini dia nampak bukan cacat, tapi dia susah sikit nak matching sebab dia punya ketinggian ni kadang-kadang ada yang off sikit. Even though kereta ni tak pernah kena apa-apa, but mesti ada lah benda yang here and there kena adjust. So yang ni je yang aku nampak dia ada gap sikit. Yang ni okey lagi gap, belah sana lagi teruk sebenarnya. Lepas tu korang tengok juga dia punya fitment, sebab kalau korang tukar fender ni, fitment pun akan berbeza juga. Aku tak nampak beza sangat kan. So yang tu kira okey lah. But macam mana level of, orang kata, difficulty korang nak pasang ni dekat rumah? Aku akan cakap jujur aku cakap jangan pasang sendiri. Sebab kalau korang bagi aku rate nak pasang daripada 1 sampai 10, aku cakap yang ni 10. Sebab apa? Kau kena buka lampu ni, bukan senang. Actually senang je. Kau kena buka bumper ni juga, bukan senang juga. Tapi bagi aku senang je. Dekat bahagian atas-atas ni, skru ni, termasuklah dekat bahagian dalam ni. Dalam ni actually ada skru yang korang kena longgarkan, kena buka daun pisang. So it's quite hard untuk aku pasang. Aku decide untuk pergi dekat kedai pun sebab dia kata nak pasang ni cost dalam like 100 lebih macam tu. Macam daripada aku bazir masa kan. Sebab benda ni dua bahagian. So kalau dua bahagian, kalau yang ni susah, yang sana sama susah kan. And kalau korang biasa dengan barang-barang custom ni kan, dia tak 100% plug and play. Ada benda yang korang kena adjust, dan ada tools yang kena ada lah kan untuk adjust. Sebab korang dah nampak aku pasang lip hari tu, macam-macam benda nak kena custom, nak kena buat lubang baru lah. So benda-benda macam ni memang kena ada yang profesional dan juga pengalaman. Tu yang penting. However, ada something yang aku kena tunjukkan dekat korang. Korang tengok dekat sini, so carbon fiber yang ni dengan carbon fiber yang ni tak sama dia punya bentuk. Dia punya corak dia tu tak sama. Sebab yang ni dia macam gelap sikit, yang ni dia kecil sikit, tapi dia cerah sikit. Nampak tak? Yang ni lagi kontras, yang ni dia lagi terang kan. So dua carbon fiber punya part ni berbeza. Yang ni brand BFM, yang ni custom Malaysian made punya carbon fiber. Malaysian made tau, bukan dekat luar, bukan dari China, bukan. Yang ni Malaysia punya carbon fiber. Tapi still, puas hatilah, harga pun tak mahal sangat, pada masa yang sama tak murah juga untuk korang beli. So berapa damage yang aku kena tanggung untuk tukar fender macam ni saja, two piece punya fender ni? Aku cakap harga dia RM4,500. Quite expensive, tapi bagi aku untuk carbon fiber ni not that much lah. Sebab kalau kau nak fully carbon fiber, itu cost RM9,000. Tak lari guys. Okay. Yang ni pun aku rasa dah ringan dah. Aku rasa dalam banyak-banyak infused carbon fiber, antara fiber dan juga carbon, yang ni ringan. Aku actually quite surprised juga bila aku bandingkan antara dua fender tu kan. However, turns out good lah. Tapi ada satu benda yang aku tak bagi tahu dekat korang. Dekat sini kita ada hilang satu emblem GR Yaris. Bukan GR Yaris lah, GR punya logo. Yang tu nanti aku akan pasang. Sebab aku belum PPF, kita baru je keluar kedai. Nanti lepas PPF, aku akan pasang GR punya logo. Yang ni pun aku dah pasang PPF tau. Mungkin tu lah kot, dia tak sama matching colour. Tengoklah nanti bila dah pasang, aku akan update dekat korang finishing dia macam mana. Tapi macam mana dengan kita punya project car looks? Mesti korang komen kan, Fazli, semua kat depan je kan, bila belakang tu? Aku dah cakap macam mana, semua benda yang lawa, yang best, semua kat depan tau. Yang sampai semua kat depan, yang belakang tak sampai-sampai. Aku rasa kita punya shipment banyak tertangguh dekat sana. So, bila aku dah buat macam ni, kita dah ada fender carbon fiber macam ni, aero package ni berapa horsepower naik? Aku akan cakap dia naik 1000. At least 1000 kan? Bila kita tune, dia naik lagi 2000 horsepower. Bayangkan, dan hebatnya carbon fiber punya part.
Alright. So aku rasa tu je lah aku punya update, aku punya kereta, apa yang kita dah buat. So far pendapat aku berbaloi sangat-sangat untuk korang tukar fender carbon fiber ni. Sebab satu dia two piece, satu lagi korang akan dapat macam OEM punya style tapi dia carbon fiber, lagi ringan sikit sebab yang asal dia adalah besi. So saya cakap puas hati. Macam biasa guys, jangan lupa subscribe, so make it smiling. See you guys on my next JDM video. Bye.